Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali di Review Zone episod yang ke-18. Okey, pada hari ini kita akan buat review lagi lah, iaitu berkaitan dengan komik. Okey, tapi kali ini bukan komik baru. Kita akan review komik baru pada hari ini, iaitu kita akan review komik yang berbaloi untuk dibaca semula. Okey, revisit semula lah kali ni. Okey, karya pertama dalam simpanan kami, okey, dalam koleksi kami, iaitu daripada terbitan Komik M, Wira Kera. Yang ini ada 2 volume semuanya. Okey, Wira Kera. Okey, dan buku yang seterusnya daripada terbitan Komik M juga. Yang ini adalah Scoopers. Ada 2 volume juga. Okey. Dan daripada yang ketiga, kali ini penerbit daripada Kadogawa Gempak Stars, iaitu yang ini ada 1 volume, 2 volume. Dan ini adalah yang ketiga. Okey, yang ini versi omnibus lah. Okey, telah dibukukan ke dalam versi omnibus macam ni. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita saksikan review kali ini. Alright geng, kembali lagi ke Review Zone. Okay, kali ni kita nak mereview ketiga komik ni. Okay, dekat sini ada 3 tajuk komik lah. Okay, yang pertama adalah Wira Kera ni. Ini adalah bahagian cover depan buku. Okay, yang ni buku yang pertama lah. Yang ini, yang warna hijau ni. Yang warna hijau ni bertajuk Wira Kera, Legenda Seorang Raja lah. Okay, ni bahagian cover depan. Okay, yang ini dilukis oleh pelukis Hafiz Ismail lah. Okay, ni bahagian belakang. Ada sinopsis sikit dan harganya sekitar RM12 bagi Semenanjung dan RM14 bagi Sabah dan Sarawak. Ini adalah bahagian spine buku. Kita boleh lihat ketebalan buku dekat situ. Dan seterusnya, ini adalah Wira Kera, buku yang kedua, Kembali ke Utara. Okey, jadi ini adalah di bahagian belakang buku dan harganya sekitar RM14 bagi Semenanjung dan RM16 bagi Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah bahagian spine buku. Ketebalannya tetap sama, okey. Dan juga buku ni dalam format hitam putih lah, okey. Buku yang seterusnya adalah Scoopers. Okey, yang ini buku yang pertama dan di belakang tu adalah buku yang kedua lah. Okey, yang ini buku yang pertama di bahagian cover depan dan kita boleh lihat paneling dekat belakang tu, contoh paneling, dan sekitar harganya dalam RM10 bagi Semenanjung dan RM12 bagi Sabah dan Sarawak lah. Okey, yang ini dilukis oleh pelukis Hirohiko lah. Hirohiko dan penulisnya daripada Nazri Salam. Okey, jadi ini adalah buku yang kedua. Okey, harganya yang ini RM14, okey, untuk Semenanjung dan RM16 bagi Sabah dan Sarawak. Okey, dekat situ kita lihat ketebalannya tetap sama, tidak ada perubahan, dan ini juga dalam bentuk hitam putih lah. Yang ini pula adalah Hope. Okey, sebuah karya daripada Zind. Okey, yang ini versi omnibus lah, di mana beberapa karya telah kompilasikan ke dalam satu buku. Okey, yang ini harganya tidak silap kita dalam RM50 ke RM60, tak lupa dah. Okey, jadi ni buku yang kedua lah. Okey, buku yang kedua. Okey, sama juga ketebalannya. Okey, tu harganya dalam USD kan. Okey, nanti kita akan letakkan harga yang betul lah dekat dalam video ni. Okey, yang ni kita boleh dekat bahagian dalam. Secara pantas nanti kita akan review secara detail lah. Okey. Dan ini adalah buku yang ketiga. Okey, ini adalah cover buku yang ketiga lah. Zombie pula Okey, dekat situ. Okey, sama juga. Ni versi omnibus. Okey, memang tebal lah. Okey, memang puas hati lah. Bila kita pegang, harganya tetap sama. Okey, kita boleh lihat dekat bahagian dalam tu lukisannya sama jugalah, seperti terbitan Komik M tadi. Ini pun dalam format hitam putih. Alright, sekarang jom kita review secara detail lah. Okay, bermula daripada Wira Kera dahulu. Jadi ini adalah bahagian konten di bahagian depan. Ini nukilan daripada pelukis lah. Okay, kita boleh lihat dekat situ style lukisannya ala-ala macam stroke, ala-ala pendekar macam tu kan. Okay, jadi ni kalau kita perasan, Wira Kera ni dia diilhamkan daripada Journey to the West, Chinese story punya tu kan. Chinese story punya cerita tu, daripada macam Wukong tu kan. Okay, jadi ni adalah versi tanah Melayu kita. Versi Melayu lah. Okay, tu dah tajuk dia pun nama Wira Kera. Okay, dekat belakang ni kita boleh lihat beberapa sketch
yang dilukis oleh Hafiz Ismail ni sangat kemas lah. Okay, stroke-nya memang terbaik. Okay, dekat situ ada beberapa idea cover mungkin dekat situ. Okay. Dan seterusnya adalah buku yang kedua. Okay, ini kembali ke utara lah. Okay, yang kita perasan pada buku yang kedua ni ada perbezaan sedikit lah daripada stroke Hafiz Ismail ni. Okay, dah semakin padu lah, semakin pack macam tu kan stroke-nya kan. Dekat situ kita boleh lihat. Sebab tu kenapa kita sarankan untuk anda semua baca semula lah karya ni, sebab memang tak bosan pun baca. Okay, dengan penggunaan laras bahasanya memang sangat terbaik. Okay, maknanya boleh sesuai lah untuk pembaca dewasa dan juga kanak-kanak. Okay, dekat situ ada sedikit aksi pada buku yang kedua ini. Ada pelbagai karakter lah telah ditonjolkan. Ini dia pada belakang pelukis tempatan kita hasilkan Wirakera ni lah dekat situ. Alright, jadi ini adalah Wirakera. Dan seterusnya adalah Scopus. Okey, ini sebuah karya daripada pelukis Hirohiko dan juga penulis Nazri Salam. Okey, dekat sini yang kita seronok berkenaan dengan karya ni ataupun komik ni adalah berkenaan dengan stroke-nya. Memang manga habis. Okey, dekat situ kita boleh lihat teknik screen tone-nya betul-betul sebiji macam manga yang Jepun lukis tu lah kan. Dekat sini. Dan juga kita sarankan untuk anda semua segera dapatkan koleksi Scopus ni sebab jalan cerita dia memang terbaik. Kan. Sangat terbaik. Boleh lihat paneling tu kat situ. Sangat padu. Okey, ni pada buku bahagian pertama lah ya. Alright. Ini pula buku yang kedua, Misteri Kuasa Terpendam. Okey, dekat situ kita boleh lihat stroke Hirohiko ni semakin padulah. Dia boleh gambarkan situasi yang macam ni, nampak kan, sangat padat. Macam ala-ala Naruto macam tu pula kan bila baca kan. Tapi ini memang style beliau sendiri Okey, dan beliau ni juga seorang salah satu peserta daripada Silent Manga Award Masterclass lah. Okey, memang sangat terbaik. Boleh lihat dekat situ kan, situasi suasananya memang mengancam. Terbaik hasil daripada karya Hirohiko ni. Okey, dekat situ kita boleh lihat satu situasi yang dilukis dengan cukup kemas. Okey, di belakang ni kita boleh lihat idea dan sketch daripada beliau lah. Sekarang kita beralih kepada buku yang tebal ni, Hope, sebuah karya daripada Zin lah. Okey, dekat sini pun sama. Okey, ala-ala manga juga kan. Kalau selalunya versi omnibus ni selalunya dibuat oleh manga dekat luar sana kan. Tapi kali ini Malaysia bawakan siri versi omnibus seperti ini kan. Jadi kita boleh lihat satu konsep bertemakan genre zombie. Seperti bila kita baca komik ni, kita akan rasa seperti kita melihat filem lah. Sebab filem zombie kan. Macam tu lah. Okey, jadi boleh lihat seberapa detail hasil daripada pelukis yang Zin telah lukis ni. Okay, ini contoh daripada zombie yang telah dilukis. Memang seram lah kan. Yang ini hanya sesuai saja untuk pembaca dewasa lah, kerana dia berat kepada aksi kan, dan juga beberapa adegan-adegan ganas ke dalam komik ini. Okay, itu dia buku yang pertama. Sekarang buku yang kedua. Okey, dekat sini kita boleh lihat stroke daripada Zin ni sentiasa konsisten, dan juga hasil daripada lukisan beliau kali ini sangat padu lah kan. Kita mendapat tahu bahawa selain watak-watak yang dilukis oleh Zin ni, beliau juga telah dibantu oleh comic assistant lah. Ada beberapa comic assistant yang telah hasilkan background lah. Okey, itu memang seperti biasa, memang kita tahu kalau ada comic assistant ni selalunya hasilnya sangat terbaik lah kan. Sebab bila kita kerja dalam pasukan, hasilnya sangat lumayan lah. Okey, jadi yang ini buku yang kedua ni cerita sudah mulai panas kan. Kita sudah faham bagaimana karakter ataupun hero ni bergerak untuk mengatasi cabaran sehari-hariannya dalam melawan dengan zombie ni. Okey, boleh lihat kat situ penuh dengan aksi. Okey, dan yang terakhir sekali adalah buku yang ketiga. Okey, terus dia letak zombie sebagai covernya dekat situ. Okey, sekarang kita sudah memasuki di bahagian penutup cerita, di mana cerita sudah semakin bertambah bertambah menarik lah.
Dekat situ. Okey, ada pelbagai watak telah ditonjolkan dekat situ dan kita boleh rasakan ketegangan. Ketegangan yang berlaku kepada setiap karakter lah dekat sini. Okey, boleh lihat paneling ni. Sangat padu. Tengok zombie-zombie semua tu. Okey. Jadi kita ulang lah, macam di buku ni tidak sesuai untuk pembaca kanak-kanak sebab elemen dia ganas lah ya. Kena beri perhatian dekat situ. Okey. Dan kita sangat sarankan ini untuk anda semua pembaca dewasa untuk dapatkan segera sebab ini adalah salah satu koleksi yang terbaik lah. Okey. Alright gang, jadi itu saja review kita berkenaan dengan ketiga-tiga artwork ini. Jadi segera dapatkannya gang, okey. Jadi yang paling penting kita support kita punya lokal lah sebab ini adalah karya lokal kita yang terbaik. Jadi jom dapatkan sekarang. Okey geng, itu saja review kali ini. Jadi bagi siapa yang berminat dan mendapatkan karya-karya yang kita telah review tadi, boleh saja ke platform seperti Shopee ataupun boleh pergi dekat bookstore yang berkaitan dengan anda lah. Sebab kami tahu koleksi-koleksi ini semua masih ada lagi di luar sana. Jadi segera dapatkan sebelum kehabisan stok. Jadi yang paling penting adalah kita support lokal lah. Okey, berjumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.